Assalamualaikum semua. Hari ni jumpa lagi. Hari ni aku nak tunjuk kat korang video tentang update resip yang kita ada ni. Untuk video bagaimana nak install, bagaimana masukkan nama, itu dalam video 1 dan 2. Ada link aku bagi nanti, okey. So untuk version baru video ni, resip ni ialah kita masuk bareng. Tengok menu kat depan ni pun dah berbeza. Separuh dulu ada menu 1 dan menu 2. So sekarang ni untuk pembaharuan ialah kita buat, katalah kita masuk kelas 2E subjek matematik, kita masukkan kemahiran 1.4.1. Okay, ini sub kemahiran ya. Okay, mula menilai. So kalau version dulu, nama murid kita kena pilih satu-satu dan juga TP-nya kita kena pilih satu-satu juga. Sekarang ni version baru, nama murid dan TP, pilihan TP dah diberi banyak. Okay, katalah untuk kalau you tengok kat atas ni, dekat atas ni dia ada tulis Maths SK 1.1 kan. Kalau biasanya kita untuk sub kepada kemahiran, kita pilih menguasai atau tak menguasai. So katalah kita bagi Hana Delisha, Haris Fina, ini kita bagi atas dulu lah. Menguasai. So kita letak M. Dia akan dapat dia save. Kalau nampak kat bawah tadi save kan. Okay, ini pun menguasai M. Untuk dan Amsha ni kita letak menguasai. Okay. So itu untuk subtopik. Kalau untuk keseluruhan domain itu macam 1.4, kalau kau nak tukar je jadi T, kau tukar je, nampak? Dah nampak. M3 dia akan tukar sini. Okay. So begitu juga dengan kita punya analitik. Kalau tengok kat analisa ni, kat subjek matematik, dia dah ada tambahan kat sini. Kalau kita tengok menguasai dan tak menguasai pun dah dipaparkan. So itulah perubahan baru yang kita buat dalam version baru ni untuk korang bagi TP dengan mudah. Dekat Akib juga ada. So dia nampak, korang nampak dia akan detail lagi. So Arisha untuk matematik 2E ni dia kemahiran 1.41, dia M menguasai. Arisha Khairi ni juga untuk kemahiran 141 juga kita dah bagi TP 3. Maksudnya semua aktiviti yang korang buat tu dia akan save. Aisyah Khairin juga nampak ni. Ada 3 nama kan? 1, 2, 3. Sebab mula-mula kita bagi menguasai. Itu pukul 12 kita bagi menguasai. Pukul 8.12. 8.12 menguasai. 8.12 6 minit kita bagi menguasai. Maksudnya setiap kali perubahan yang korang buat, dia akan save. Dia ada date save kat sini. Dia ada kemahiran yang korang nilai. Dan dia juga ada subjek, nama. Tengok nama budak. Setiap kali kita nilai dia atau bagi PBD pada dia, dia akan print, akan save dalam handphone kita. So tengok 1, 2, 3, 4. Kainan Malaysia ada 4 kali kita nilai dia. Contohlah kan. So mula-mula menguasai dan kita bagi TP 3. Menguasai kita bagi TP 3. Bagi yang tak menguasai, dari Amsyar pun ada data dia. So inilah 3 fungsi baru yang kita update di kawasan borang, di kawasan analitik yang kita dah ada carta atau bar untuk kita tengok progres bagi subjek kita. Kita juga ada Akib yang boleh simpan semua. Okay. So untuk itu, bagi korang yang belum install resip untuk tujuan PBD sekarang. Tutorial ni ada dalam YouTube. Kalau yang belum install sekarang. Kalau yang dah install, untuk korang update version ini, version baru ni, korang kena uninstall dulu yang lama. Tapi jangan lupa backup data korang siap-siap. Takut apa yang korang dah buat hilang. So jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.